Okay, double sibling. Hi guys. So now kita ada lagi dekat salah satu lagi attraction lah. Lebih kurang dekat kawasan Miri ni. Dia ada Miri Waterfront. So ni lah dekat kawasan Miri Waterfront. So jom kita nak tengok dekat kawasan Miri Waterfront ni. View dekat kawasan muara kat tepi laut lah. Okay, apa tunggu lagi? So jom kita lintas, kita nak ke sana. Miri Waterfront. Okay guys, so kalau korang ada dekat kawasan Miri ni, so antara attraction lain yang korang boleh buat adalah lepak santai. Okay, lepak santai dekat tepi Miri Waterfront sambil layan view dekat kawasan sini lah. Tempat ni tempat kita menyaksikan orang jatuh cinta, kembali rujuk lah tu. So kita boleh nampak lah tulisan kat sini. Okay, so kalau nak ambil pemandangan ke, so korang boleh. So ni kawasan dekat Miri lah. Dekat kawasan Miri. Dia macam muara lah, muara. Meh, ambil gambar sepuji cepat. Dekat Miri. Alang-alang dah sampai kat sini. Ambil lah gambar dekat Miri. Ambil seorang satu, Meh. Ni view dekat kawasan Miri lah. So dekat sekitar kawasan Miri ni adalah Miri Waterfront lah. So kalau kita nak lepak santai dekat sini sambil layan view, kan ada juga kedai-kedai makan yang halal. Antara tu restoran muara tu kedai halal lah. Ni ada hotel, Hotel Pullman. Okay. So ni view dekat kawasan tepi muara lah. Cepat Amir, gambar Amir pula kat situ. Dekat depan Miri. So dia ada letak lah kursi-kursi dan sebagainya. Kalau nak ambil gambar kat sini memang nice lah. Antara salah satu lagi attraction yang ada. Dia tak ada apa-apa lagi. Cuma dia tak ada banyak sangat lah attraction kat sini. Tapi dia macam Alamora yang kita boleh lepak santai dekat tepi sini lah. So ni view pemandangan kampung. Kita nampak kampung laut kan. Kita nak layan dekat kawasan muara ni. Dekat kawasan Miri. Ambil cantik-cantik sikit meh kawasan ni. Ni. Kuda. So kalau nampak tu ada jeti nelayan lah. Dia lebih kurang kawasan ni macam muara lah. Kawasan muara dekat Miri ni. So nampak. Okay, kita petang ni just lepak santai je lah. Dekat kawasan Miri ni. Miri Waterfront ni. Sambil layan. Okay, view dekat sini ya. So dia kalau kita tengok dia macam laluan kapal masuk lah. Dekat kawasan Miri ni. So sambil kita lepak santai dekat kawasan Miri Waterfront. So kalau korang ada datang ke Miri, korang boleh datang lah dekat sini guys. Okay, so setakat tu saja video di Miri Waterfront. So kalau korang nak datang, korang boleh save. Okay, boleh letak satu lagi tempat untuk korang datang. Untuk OOTD ke, nak bergambar ke dekat kawasan Miri ni. Okay, Miri Waterfront. Antara attraction yang ada dekat kawasan Miri, Sarawak. So terima kasih kepada semua yang menonton. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Okay, bye-bye guys. So jumpa kita di video yang akan datang. Okay, bye-bye.